perjanjian sempadan dunia ni dah ditandatangani kan, sempadan-sempadan, ni tanah aku sempadan-sempadan dah mencapai apa kata orang tu, perjanjian antarabangsa lah. Lepas tu dekat ASEAN pun kita dah bersepakat kan, persepakatan antar kerajaan tu dah dimuktamadkan lah mana sepadan masing-masing kan. Jadi kalau benda ni jadi pertikaian, maksudnya benda ni tak selesai lah kan. Maksudnya benda ni masih tak selesai. Sama juga dengan Batu Putih kan, Johor punya tu kan. Penuh hati. Batu Putih tu pun tak settle lagi kan. Masih ada pertikaian, apa kata orang tu, pemilikan lah kan, hak milik tu kan. Tanah tu apa, batu apa, pulau tu Johor kan, tapi yang menguruskan tu zaman tu British kan. Tak bermakna British miliki tanah sekali, tak kan. Itu jadi pertikaian lah. Betul lah, boleh lah kita kan. Kalau nak kata perang ke apa, antara negara kat ASEAN ni, kemungkinan tak lah. Itulah mungkin perjanjian lama itu mengakibatkan perang besar-besar. Tapi kalau kita ni jenis perang yang ikan waras, janganlah berperang-perang rugi. Lagi tu nampak perang tu modal besar. Betul, modal besar nak kumpul duit kahwin pun payah kan, modal besar itulah dia Malaysia ni kalau ada pertikaian ni, kita biasa bawa meja rundingan lah kan. Meja rundingan. Mungkin Batu Putih pertikaian antara Malaysia dengan Singapura tu mungkin berlanjutan sampai beratus tahun, kita tak tahu kan. Tapi semua atas meja rundingan lah kan. Itu yang apa kata orang tu, win-win situation lah kan. Kita takkanlah pasal Batu Putih yang macam gitu kita tiba-tiba nak perang kan. Dia tak berbaloi lah kalau kita berperang. Kalau atas meja rundingan itu berbaloi.